Jadi anu kebetulan itu. Tapi paling baik kali itu. Yang belah itu. Nah, yang kita kalau lambat di dekat Kala je lah. Kena jaga elok. Yang original dah kita ada yang macam ni. Kalau dua ni Application. kata ni Pontianak market. Malam cuma satu hari Pontianak. satu biru pun tapi dah habis lah. Tak yalah. Yalah. Saya pernah post satu kat KL. Nama Keladi Selatan. Ikat tamban. Memang bugis. Melayu. Banyak apa? Ulam-ulam. Ulam-ulam. Oh. Duduk kat luar, tak nak kerja. Dia campur dengan Okay. yang lagi sama. Ingat. Jadi anu kebetulan itu.
Tapi paling baik kali itu durian Belanda. Kalau ada durian Belanda lagi tak. Dia macam tidak umur banyak macam durian Belanda. Dia hilang. Kalau you baca dekat. Itu pun dek. Kalau dapat 18 kecil. 20 lebih. Itu buah. Kulit apa? Kulit. Dah siap ni, dah siap. Apa dah siap dah? Tinggal masak je. Tinggal masak. Kalau kaki belum ya, nak kena kerjakan sendiri lah. Kerja sendiri lah. Biasa kita dah bakar. Apa? Tadi malam tak sempat. Habis hujan, kayak pergi basah. Oh, biasa memang dah siap lah. Biasa dah siap. Oh. Duit dah test. Ya, duit dah test. Dia kalau nak ngerjakan macam mana ni? Ni nanti macam mana? Buah Bakar. Dia bakar. bakar. Lepas Bakar, kikis. Ni nanti kalau kita dah bakar ni boleh kopek. oh, ni boleh cabut ni. Kuku dia ni. Dia Oh. tanggal. Sebab isi dalam dia kan dah kecil. Kena makan tu dia boleh tanggal. Jadi yang biasa kalau makan yang kaki tu yang dalam ni ke dalam yang sini? Tidak, bawah kulit. Oh, bawah kulit ni. Dalam ni? Dalam ni boleh. Oh, ada? Nampak dia, nanti bakar dia terkopak. Dalam ni boleh. Oh. Nah, dalam ni boleh makan, dalam ni isi. Itu hari pernah makan sup kaki tu. Tak tahu yang belah mana, dalam ni ke? Yang kalau macam kenyal-kenyal tu? Banyak-banyak belah dalam. Belah dalam eh? Dalam ni? Itu dia belah dua ni. Tu dia belah dua, belah dalam. Oh, dalam dia tu. Dia cuma buang bulu je. Kulit semua boleh. Kulit semua boleh makan. Oh, kulit dia pun macam ni juga lah. Boleh makan. Tapi lagi sedap kulit ni bang. Yang belah itu. Dia biasa kan sup siap dengan kulit dia sekali. Oh, ya. Oh, dia coba-coba Oh, asiknya nanti. Okey, bang. Kat daging semua. Tadi. Nenas Andy 2 ke? Yang Ini ke? Oh. Kalau yang ni apa bang? Ni RM35. Ni bukan Andy 2 eh? MD2 ke? Oh, tapi dia kecil. Ni yang ni kalau di Korea kanan ni ada grade C, grade B. Oh. Sebab diorang yang grade yang baik-baik dia suruh diorang yang jenis ambil hantar import je. Yang kita kalau lambat pergi dekat kebun yang gitu. Mana ni kira BC lah ni? Dia ni PC. Cuma tapi kita dapat tak pilih kan dah. Dapat macam gini mata ni. Oh, yalah. Oh, tapi yang A macam ni lah. Ni biasa A dia sekilo kata je si A.
Oh, Yang ni bawah sekilo. Oh, ni pun sama yang di dua tapi yang ni kecil ni bawah sekilo. Yang ada yang sekilo dia ada. Yang ni dia yang sekilo ni. Oh, ni yang sekilo ni. Ada lebih, yang tu sekilo tu dia dah grade A dah. Oh. Dari segi mana sama? Sama. Walaupun saiz dia Saiz kecil dia. besar. Kadang-kadang yang kecil ni dia pakai dia dah apa? Dia dah potong tidur sekali. Oh. Dia punya benih dia pakai 2 kali. Lepas tu dia makin lama buah tu makin kecut dia batut. Oh, okey. Oh, tanam kali kedua makin kecil-kecil gitulah. Makin kecil dia pakai benih tu. Biasa dia orang dah potong batut pokok tu tebal, tak dia biarkan lagi. Dia suntik lagi. Jadi benih dia pakai benih sama tu dia kecil. Tapi kalau kita nak tanam sendiri boleh ke ni? Boleh. Tapi boleh, dia lepas 10 bulan memang kena suntik. Kalau tak suntik dia lambat. Dia ada dia punya embrio dia. Itu hari pernah juga beli tapi cuba juga cocok. Cocok dia kena buang dulu belakang ni. Buang tu, lepas tu rendam bagi dia keluar akar. Bagi keluar akar. Oh, baru boleh tanam. Tapi kalau tak, dia orang tak buang ni, bawah ni kena buang. Lepas tu nanti celup air baru dia akan keluar akar. Mana nak tahu yang di dua dia punya ni tak tajam Bukan tak tajam dia punya ni, mata. Biasa kalau mata besar gini dia manis. Dia satu yang di dua kalau kita belah dalam dia kan tak sama. Jadi dalam dia ni ada mata hitam. Macam yang di dua tak ada mata hitam. Oh ya, tak ada mata hitam betul. Yang di dua dia satu tak lidah. Tak lidah kan? Tak dari segi ni, kalau kita nak kenal daripada segi ni jambul macam saya tak tahu, saya tengok sama je. Sebab kalau tengok dia punya jambul ni pun, ni yang di dua ke? Ni Josa. Oh, cuma colour dia. Kalau macam ni hijau, yang Josa punya colour dia ada macam ni. Ni madu yang. Ni dah madu. Tapi tajam-tajam juga cuma colour dia. Colour je lah. Oh, tapi yang ni tak ada duri Yang ni macam ada duri. Betul. Kan? Kalau kata nak mudah tak ada duri Betul. Cuma ni pun macam ada juga sikit-sikit. Tapi memang yang nak tahu betul tengok sini Kalau saya tengok dia punya mata sini. Mata sini itu sebab dia base tu lah. Kalau lihat tu colour dia. Kalau Josa dia kan kuning jadi gini madu. Dia kalau MD tu dia colour dia gini. Nenas madu lah, nenas madu ni. Kalau Mori satu dia hijau habis. Madu dia lain. Madu dia situ dia punya rangkaian ni. Dia ada purple. Ada purple sikit Baik. Okey bang. Okey, terima kasih Ciku? Oh, buah ciku. Dia kena peram. Esok baru masak. Dia dah masak. Dah tua. Macam mana nak tahu dah masak? Bau dia? Bau dia. Dia dah bau. Lagipun kalau kat pokok, ini dia dah basuh tau. Kat pokok ada bulu kan. Dia di sini ada jarum tau. Okey. Jarum dia tak ada. Dah tua. Dah tua lah, dah boleh makan lah. Dia dah tua, tak semestinya makan. Dah basuh bersih semua, kita jemur. Besok. Dia tak tu jam. Kalau yang masak tu selalunya burung makan, keluang makan. Oh, yalah. Kelawar makan. Sekilo RM8. Ni kita tanam sendiri, tak ada ubat. Sendiri punya lah ni? Sendiri. Tak ubat. Selalu ada ubat. Mana ini besok baru boleh makan ni? Besok. Simpan lah. Simpan dalam kotak. Kotak biasa tu. Masuk. Dalam masa nak simpan dia pun tak ada empas-empas gitu. Oh. Dia macam telur, kita letak situ. Kena jaga elok. Tutup. Lepas tu masuk dalam kotak, dia tutup. Nanti 2 hari tak masak. Dia kat luar dia tak boleh. Dia kena binatang yang boleh goreng. Oh. Peti ais boleh? Simpan dalam peti ais? Tak boleh, jangan. Tak boleh? Dia matun. Dia mengeras. Mengeras. Tak akan masak. Dia mengeras. Mula saya tu tak tahu. Kalau abang dia tak boleh. Sebab dia macam kering kan dalam peti ais. Dalam tak masak. Yalah. Biasa kalau peti ais ni tu dia kering. RM1. Satu ikat ni? 2 je saya kasi. Setengah. Dia 2. Oh. Dia 2. Oh, ni bunga kantan pun ada. Baik Kak. Terima kasih Baik. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Ada tuan.
dia jamu nak rasa. Oh, jamu. Kita ada 3 jenis. Kita ada yang nenas, kita ada yang original dan kita ada yang majapahit. Kalau dua ni lelaki perempuan boleh minum, kalau ni wanita saja. Ni herba-herba yang kami gunakan. Kalau nak rasa pun cuma tuan, tak beli pun tak apa tuan. Masam kan? Masa kita ada jam minyak, boleh cium tuan, minyak herba. Tangan lah tuan sikit. Okey. Rasa jamu tak saya bagi? Ha? Boleh? Tak apa. Belum makan apa-apa ni. Kang. Semua buat sendiri lah ni? Semua buat sendiri tuan. Boleh baca ni tuan. Kita ambil 4. Boleh. MD. Ambil dah 6. Boleh je. Ambil dah. 7 tuan. Baik ni. Guys. Terima kasih. Pokok apa ni? Cili kampung ada terlalu panjang. Cili kampung? Oh, campur-campur ni? Ni cili kampung tu terlalu panjang. Cili kampung ni kerenah tak? Banyak kerenah tak? Di cili biasa masalah daun nak kerinting. Tu lah. Masalah kerinting ni kadang Cili tu lah masalah. jadi give up. Nanam ni. Tapi kalau macam cili kampung ni, kita atas ada tumbuh baru. Oh. Mana yang problem just santai lah. Yang ni apa? Baja dia lah Ni ni? baca AB. AB lah. Kalau untuk baja untuk elakkan masalah kerinting apa semua tak ada? Saya biasa boleh cuka kayu tapi tengah tak Oh, cuka kayu. Kayu dia organik. Organik lah Spray gitu je lah. Kena ada campuran dia lah. Kalau kata Biasanya cuka kayu tu ibu dia kena bancuh air lagi. kena bancuh air lah, bagi cair sikit. Tu cili kampung. Cili kampung. Semua? Semua cili kampung. Biasa cuka kayu tu ada kalau hari lain. Hari lain ada tapi saya tengah tak ada stok. Tengah tak ada soal lah. Dan kali kalau datang nasi-nasi ada lah. InsyaAllah. Okey bang, terima kasih. Okey. Cili pedang ah? Pedas. Pedas eh? Cili kampung eh? Oh, ini asam. Selimbing. Debek, ya. Ya? Bateri dia kalau ambil dalam pocket 3. Bateri dia boleh tahan kalau sekali jalan saya ingat dalam 2 jam kot.
Sekali cas. Tak, sekali biasa cas penuh. Yang penuh tu, okey. Tapi saya ambil video straight. Ambil video straight dalam 2 jam kot. Tak. Dia sebenarnya ni original. Original memang tak ada. Kalau yang satu lagi tu ada tambahan lagi bateri tu. Ada tambah bateri. Yang tu boleh up lagi lah. Macam saya ambil yang basic. Ni bateri original lah yang apa dalam ni. Dalam tu. 2 jam lebih kot sebab saya sekali ambil video. Ni kan ada mod ni kan, dia ada 720, 1080 ada. Betul lah. Oh ni saya 4K. Abang tu pakai 4K. Saya pakai 4K. 4K 60. 4K 60 jadi. 4K 60 2 jam lebih gitulah. Kalau kata yang 1080 apa yang rendah lagi memang boleh tahan lama lah. Sebab saya kalau pakai yang kalau drone punya sebab apa? Kadang-kadang ni kita kalau laptop kita tak apa baik, 4K dia tak boleh. Ya betul. Saya terpaksa pakai 1080 je. Itu pun kita kadang-kadang nak share dekat WhatsApp ke yalah. Sama juga kan dia dah dekat lagi. WhatsApp nanti dia compress pun sama juga. 4K pun tak silap lagi tak lepas kan. File besar kan. Betul. Jadi saya fikir macam tu. Jadi kita macam nak cari juga satu ni selalu pakai iPhone je. Kalau kata tengok jenis konten lah. Kalau kata tu saya ingat ambil yang Action 5 lagi bagus kot. Ada dia tengah offer 1 part. 1 part? Siap dengan set. Oi. Alamak, dia tu tengah tak ada duit lah tu dia offer. Dekat mana? Murah? Saya dekat Allah Muhammad. Dekat area ni kat Sogo Sogo? Oh Sogo tu lah. Softski tu. Dia tengah masa dia baru launch lah tu. Dia kan 1.7 something. Yalah. Masa tu dia tengah offer 1 part dia 1,500 lah. Action 5 punya tu. Dia ada siap set. Ada lah. Siap set, ada bateri apa, charger apa semua kan. Yang combo set tu kan. Combo set tu. Murah tu. Lepas ni tak tahu sampai bila tu. Dia offer tengok tengah ada tak nak offer pula. Sebab yang ni macam manja sikit. Kan macam ni kan. Ni macam ni pun dah tak berapa lekat ni. Ni kalau dah sengit kan. Ini kalau saya clean ni dia tak clean dah rosak dah. Manja pula manja. Baik pakai yang Action tu. Action tu. Kena air pun semua tak apa kan. Sebab Action 5 tu dengan apa panggil GoPro. Dia pakai Action. Dengan 360 tu. Bagus dia lagi. Tapi 360 yang jenis apa tu baru sama dia punya tahap dia tu. Tapi sebab kalau biasa pakai ekosistem DJI kan, better continue DJI je. Sebab dia punya ekosistem dia semua lebih kurang sama kan. Jadi kalau kita ke 360 dah lain pula dia punya style kan. Software dia pun dah lain kan. Kalau saya pakai GoPro bateri pula tak tahan. Saya dulu pakai GoPro lah tak pakai dalam 3-4 bulan dah pakai balik terus tak boleh on. Antuk pula itu dia apa dah macam bateri tu lah. Bateri memang lah nak charge pun dah tak boleh masuk lah. Tak masuk pula. Hantar orang nak repair semua kata tak boleh repair sebab dah GoPro pun dah problem kan. Company dia pun problem kan. Dia dah sampai Euro 13 kan. Euro 13 lepas ni dah tak ada ke keluar lagi dah. Lepas tu dia tak boleh nak compete dengan DJI kan. DJI dengan 360. 360 masih boleh. 360 sekarang ni antara DJI dengan 360 lah yang boleh lah kalau nak main dua tu. Okey bang, saya order. Okey. Ni apa punya dia? Okey. Saya buat konten ni lah, post kat YouTube. Jangan pula barang tengah tak banyak. Tak apa. Boleh, ni first time datang ni. Lain kali boleh datang lagi. Duduk mana? Pasir Gudang. Tak apalah ni, tengok menarik ni. Lain kali datang lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
Menarik tu color dia. Sistem pun ada macam-macam. Ini memang buat ke ataupun dah siap letak sebelah-sebelah? Sebab color lain sebelah-sebelah ni. Tadi kita satukan pada habis banyak. Oh, dah satukan lah ni. Asalnya memang ada satu color je lah. Dia ada satu color tapi banyak flavor, cuma dah sangat sikit disatukan. So, kita ada yang paling best, kita ada batik indulgent coklat lah. Batik indulgent Batik indulgent. Dia ada layer cheese atau atas topping coklat. Lepas tu kita ada flavor pistachio pun best juga. Dia yang beza dia batik, lepas tu bawah batik, lepas tu ada layer cream cheese, lepas tu ada topping coklat ganache. Coklat. Okey. Ini best, ini biscoff. Flavor indulgent biscoff. Indulgent? Biscoff. Biscoff. Batik juga tapi dari biscoff. Yang ini batik juga tapi pistachios. Oh, yang hijau pistachio lah. Dua potong RM7 boleh campur. Yang ni sama Ni sama Ini sama. Oh. Sebab kita ekstrakan bang. Dia ramai orang nak coklat. Semua basi bang? Semua. Basi? Homemade ke atau ada kedai? Kita kedai ada tu untuk bengkel untuk proses. Oh. Maksudnya banyak jalan Patan ni, Pontianak Market, Orang Cendol. Kedai dekat mana? Jalan Minang Kubu. Kawasan area Bila Lama. Dekat sini lah Pontianak. Sebab saya bukan orang sini, jadi tak berapa familiar sangat. Dia kat bandar. Kat bandar lah. Oh. Memang kedai bakery lah, kedai kek. Bengkel bakery lah. Bakery. Dapur semua kat situ lah. Kat situ. Saya tak buka dia juga lain. Maknanya keluar time pasar tani je lah. Tani hari Khamis, hari Ahad, pagi, malam, Jumaat, satu Ahad, Pontianak Market. Pontianak Market. 3 hari ya. Baik. Okey. Selamat Yang mana? Yang mana apa? Hidaman. Hijau ke pink ke kuning? Pink. Siang. Lemak, nasi ambung, goreng. Sama buat live tak? Live dah mati dah. Baru Nasi apa tak? Nasi ambung. Nasi ambung. Pernah makan ubi rebus goreng tak? Ubi rebus. Goreng. Okey, biasa ubi goreng. Ni rebus dulu. Rebus dulu. Lepas rebus di luar, rebus di dalam. Lepas tu baru digoreng. Ya. Makanan apa Jawa ke? Jawa lah. Bugis ke Jawa? Jawa. Saya Jawa. Saya pun Jawa juga tapi biasa makan yang goreng je. Dia ada banyak version sebenarnya. Ada yang goreng berempah. Ya. Rebus berempah, lepas tu digoreng. Banyak. Yang ni rebus biasa, lepas tu kita goreng. Goreng berempah juga ataupun tak rempah, goreng biasa je. Okey. Kita rebus pakai tu. Itu adalah apa? Dalam tu ubi rebus tapi dah habis lah. Tak yalah. Dapur apa tu? Bukan pressure cooker apa? Bukanlah. Bukan pressure cooker. Baik kak. Saya madu asli. Ayo. Ya bang, review sikit bang, kuih terus bang. Okey bang, boleh bang. Kuih apa ni bang? Terus. Terima kasih boleh, terima kasih. Lembut. Apa nama kuih ni? Kuih ros, kuih goyang. Oh, kuih goyang. Okey. Dibuat daripada tepung jagung. Oh. Tu jadi lagi rangup. Pompang hancur. Sendiri punya bang? Sendiri punya. Oh, sendiri. IKS lah buat kat rumah. Ke ada kilang buat kat rumah. IKS lah. Produk-produknya adalah keripik ubi, pedas basah, pedas kering, kari, Bawang. Oh ni apa? Bawang. Beraneka jenis keripik lah. pun ada juga
Atas nama brand Dindas Food. Okey. Dekat mana bang Dindas Food ni? Taman Mutiara, Batu 34. Batu 34. Batu 34 dekat Pontian. Sebab saya bukan orang Pontian, jadi saya orang Pasir Gudang. Jadi Batu 34 Pontian Produk ni kalau nak didapatkan selain daripada Pasar Tani dekat mana bang? Kalau ada ni ada WhatsApp je lah gitu. Oh, WhatsApp lah. Untuk quality lah kalau datang. Tak ada jual dekat platform-platform TikTok ke Shopee ke? Hancur Jual hancur. Ni lah Tombang dengan benda. Oh, iyalah. Saya pernah post satu kat KL. Tinggal separuh bawah je. Dah jadi serdak. Serdak. Oh, iyalah. Tu pakai packaging yang makanan tau. Saya wrapping saya hancur juga buatnya. Yang handle tu pas tangan ke tangan tu kan. Orang pertama mungkin okey, orang kedua apa tahu apa jadi kan. Sampai saja nak test kan. Yalah. Tinggal serdak je. Tapi kalau ada ejen-ejen apa? Boleh lah kalau ada ejen. Belum pernah open lagi lah. Oh. Kalau ejen boleh lah hantar ataupun datang collect handle sendiri lah. Jadi satu je ejen masuk Singapura tu je lah. Oh, hantar pergi Singapura lah. Dia bawa sini lah. Dia bawa lah. Kalau dia bawa sini boleh jaga sikit dia ni. Baik bang. Masuk pakai van ni. Pakai van Yalah. Selamat sikit dia tu. Selamat maju terima kasih. Ya. Dia nama pilihan ibu kan? Pilihan ibu. Akak punya? Akak punya ke sendiri punya? Oh. Dekat rumah jugalah. Ada buat kat rumah dia. Berapa jenis tak? Keripik-keripik yang ada? Selalunya ada. Itu ni kacang pudar, kacang dal, kacang hijau, kacang tanah. Okey. Cuma dah habis lah yang lain. Ini keripik. Apa nama? Keladi selatan. Oh, ni keladi. Ini keladi selatan. Kacang dal. Kacang tanah. Oh, ni ikan bilisnya. Ikan bilis yang Apa nama ikan bilis? tamban. Ikan tamban. Ini namanya Oh, itulah. Lain ikan bilisnya ni. makan dengan nasi tu. Boleh buat lauk. Boleh buat lauk lah. Ikan bilis pun biasa buat lauk ikan bilis. Selain daripada keripik ni yang produk-produk biasa memang dekat Pasar Tani saja. Oh, Pasar Malam pun ada. Oh. Oh, ini pun ada moringa. Orang hantar ni? Ke jemur sendiri pack sini bukan? Orang hantar. Ni lah ni. Okey kak. Boleh bang? Ni berasap bang? Ni berasap dia loi pulut. Oh Berasap dia nasi. lain. Oh. Ni pulut dalam ni ni contoh macam ni. Ni lauk. Ini adalah ni macam ni lah, ni pulut. Pulut? Lepat loi. lepat loi nama dia. Biasa dengar yang burasak je. Berasap dia 4 segi. 4 segi. Dia 3 segi macam ni. Berasnya sama? Makanan dia sama tu bang. Oh. Lawan dia rendah daging dengan tuan dia. Makanan Bugis, makanan Jawa tu berpotok tujuan dia. Itulah. Yang ni makan mungkin ni. Tapi dia punya cara masak dia semua sama Cara masak semua sama. Kita rebus dalam 8 jam. Rebus 8 jam juga. Kalau dia fitness raya lah jumpa. Nah, ya. Raya dah terus. Biasa raya. Ini memang hari-hari lah. Hari-hari. Ada. Sendiri masak ni. Sendiri buat. Sendiri buat lah. Mak-mak yang buat. Oh. Bugis ke? Memang Bugis? Melayu. Ayam Melayu. Oh, okey. Okay. Tapi fokus masak makan ni lah. Oh, ni Jawa lah. Belah sini makanan Jawa. Bukan Jawa. Dia Jawa. Jawa kampung. Jawa kampung Betul, ikan tenggiri. Ulang-ulang yang banyak. Pernah dengar tapi yelah, tapi Pernah nampak di dalam. makan ni rasa macam belum pernah.
Pernah tapi tak berapa ingat lah rasa dia macam mana, tak tahu ingat. Dia dalam bulan-bulan banyak. Banyak apa? Ulam-ulam lah. Ulam-ulam. Oh, okey. Betul. Macam ikan pais lah. Macam pais ada ulam-ulam. Oh, pernah makan kalau gitu. Ikan tenggiri Dia ada berbeza-beza ikan ke ataupun memang kalau botok-botok ikan tenggiri? Biasa nak sedap ikan tenggiri, tapi setengah orang dia ada request ikan kembung. Ikut orang, setengah orang kalau dia request buat kita. Tapi kembung lawan ikan tenggiri lah. Rasanya yang saya pernah makan tu kembung kot. Tapi kembung kurang sikit. Kurang Maknanya kalau tenggiri ni lagi rasa dia lagi nilai. Tak ada. RM10 bang satu bungkus Dari mana bang? Saya Pasir Gudang. Ada channel. Ada channel baru buat. Oh ya. YouTube. YouTube. Tak boleh boleh jadi YouTuber ni. Boleh. Sound of Ambience. Sound of Ambient. Ambient macam ambient light. Ambient. Kita nak ambil ambient suasana kan. Baru-baru ni ada cakap-cakap tanya, kalau tak saya just ambil suasana je. Oh ya ke? Sebab kita nak tengok suasana saja. Seorang. Anak dekat sini Benot. Oh ya. Pagi ni ada outing, singgah kejap lah kan. Balik ni singgah ni lah. Kejap lagi outing. Kamera yang baik. 360 je. Ini apa nama DJI? DJI ni. Memang cari tu DJI ni. Dia rekod. Boleh lah, tapi ambil yang action lah. Kalau yang ini macam kurang. Apa, manja. Oh ya. Kan? Dia punya ni tak boleh kena hujan, tak boleh, dia punya ni pun tak. Kalau yang Action 4, Action 5 tu lasak sikit lah kan, boleh kena hujan apa semua. Okey, tamat maju je. Terima kasih. Yang panjang dia buat RM2. Yang panjang itu gantung. Boleh. Terima kasih. Abang, cuba bang ni pula. Ni kulit dendam. Dendam Jemput-jemput pisang pun ada Pisang pun ada. Pun ada. Bawang putih goreng. Bawang merah goreng. Dan acar taun. Tidak ada beza. Nasi lemak ke? RM1.50. Tahu ke? Tanya. Dalam dia apa? Telur? Telur ikan bilis timun. Telur ikan bilis timun. Telur ni sama? Ingat.
Duduk kat luar, tak nak kerja, lepas saya tu. Nusuk Haila, kau nak lambat tadi? Sayur kan. RM3. Kau bangun lambat ni, Nusuk Haila. Macam ada ketupat dia kan? Lepas ada, lepas ada. Sate, ayam, daging, babat. Sate babat pun ada eh? Satu cucuk berapa ringgit kak? RM1.20, babat RM1.5. Babat RM1.5. Ayam? Oh. Okey kak.